Kenapa anak-anak yang terlibat dengan aktiviti seni adalah lebih kreatif dan apakah kelebihannya? Yang pertama, mereka akan membentuk pemikiran yang lebih kreatif ataupun luar kotak. Sebab dia menggalakkan anak-anak untuk berfikiran secara kreatif ni. Kenapa? Sebab dia mampu untuk mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, akan meningkatkan koordinasi mata dan juga tangan. Tadi tu kita nak main piano kan? Kita bukan saja nak membentuk dia punya fokus dan juga tangan dia kena bergerak. Contoh kalau dia bermain alat muzik yang lain lah yang memerlukan kaki, katakan dia main drum. Dia kena ada pergerakan kaki, tangan dan mata. Bukan. Yang ketiga, dia akan membantu untuk anak-anak ni lebih kepada mengekspresikan diri dia. Macam mana dia boleh ekspresikan diri dia pula? Okay. Anak-anak yang main alat muzik ni, dia akan mudah untuk memberitahu perasaan. Sebab tu ada orang kata adalah lagu adalah cara saya mengekspresikan diri. Jadi penting tak you all untuk aktifkan aktiviti-aktiviti seni untuk anak-anak? Penting jawapannya. Sebab kita nak perkembangan otak dia berkembang dengan baik. Okay, critical thinking, out of the box, berfikir menyelesaikan masalah, dapat mengekspresikan emosi, meningkatkan koordinasi mata, fokus, eye contact serta membantu perkembangan fizikal dia. Jom tanya Mami, cuba komen.